Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan membincangkan berkaitan dengan tajuk iman yang membentuk keputusan dan tindakan. Iman ni tuan-tuan, apa itu iman? Iman ni telah dijelaskan dalam satu hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkaitan dengan kerangka iman. Apa itu iman itu? Rukun iman. Disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu persatu. Kita percaya kepada Allah, percaya rukun iman yang 6 tu. Percaya kepada Allah, percaya kepada kitab, kepada malaikat, percaya kepada rasul, percaya kepada hari kiamat dan percaya kepada qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis di mana Rasulullah SAW berjumpa dengan Jibril. Yang mana Jibril tanya Rasulullah apa itu iman. Jadi tuan-tuan, itu kerangka kita dalam kehidupan kita sebagai seorang mukmin. Kita percaya Allah, percaya kita ni ada Tuhan. Kalau kita percaya ada Tuhan ni tuan-tuan, betul-betul kita yakin dengan hati bahawa kita ada Tuhan. Jadi hidup kita ni tuan-tuan, kita hidup bertuhan. Dalam setiap gerak langkah kita, kita buat atas dasar kita sedar dan kita tahu kita ni ada Tuhan. Dan kita sedar dan kita tahu kita ni ada panduan, petunjuk. Petunjuknya petunjuk apa? Petunjuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai Rasulullah. Dan petunjuk kita apa? Petunjuk kita adalah daripada Al-Quran. Jadi kalau kita nak tahu panduan hidup kita, kita baca Al-Quran, kita baca, tengok daripada situ. Itu keyakinan kita. Dan juga tuan-tuan, kita yakin bahawa kita ni tak berseorangan di atas muka bumi ni. Di keliling kita ada malaikat, ada raqib, ada atid yang sentiasa memerhatikan kelakuan kita. Jadi kita ni tak ada tuan-tuan duduk seorang-seorang, orang tak tahu apa yang kita buat. Ada makhluk Allah yang sentiasa bersama kita. Iman, kita yakin. Dan kita yakin tuan-tuan, hidup kita di atas muka bumi ini, kita lahir, kita membesar, kita tua, akhirnya kita mati. Cerita kita tuan-tuan tak habis di situ. Tak habis di situ. Sebab kita percaya bahawa kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di hari kiamat, hari kebangkitan, dan juga dipanggil sebagai hari pembalasan. Cerita kita tak habis. Kalau kita buat benda yang baik, kita beriman tuan-tuan di atas muka bumi, kita akan diberikan ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ganjaran syurga, ganjaran pahala. Kita akan berjaya di akhirat. Kita percaya itu. Dan kita percaya ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang berlaku. Jadi tuan-tuan, itu yang kita nak tanamkan dalam setiap kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita. Apa-apa keputusan kita, apa-apa tindakan kita adalah kita hendaklah berdasarkan kepada iman, kepada kepercayaan itu. Sebab apa tuan-tuan? Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam surah Al-Anfal, ayat kedua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yang bermaksud, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu apabila mereka disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala, maka bergetarlah hati mereka. Apabila disebut nama Allah, bergetar hati mereka. Allah. Jadi ada ketakutan dalam hati mereka, kesungguhan dalam hati mereka untuk bertakwa, untuk patuh kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, bertambahlah iman dalam hati mereka, dan kepada Tuhan mereka sahaja mereka berserah. Jadi tuan-tuan, iman ni adalah merupakan kerangka asas dalam kehidupan kita. Apa yang kita buat pun biarlah berdasarkan kepada iman. Contohnya tuan-tuan, kita lahir, kita membesar dan kita ada pada hari ini. Pada hari ini kita dah hidup di atas muka bumi dah berapa tahun. Jadi tuan-tuan, sepanjang kehidupan kita, mungkin ada yang dah berumur 30 tahun, ada yang dah berumur 40 tahun. Jadi tuan-tuan, biarlah iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa bertambah.
Dan setiap pergerakan kita, setiap tindakan kita sepanjang 30 tahun, 40 tahun kita hidup itu tuan-tuan, hendaklah berdasarkan kepada iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila kita beriman kepada Allah sepanjang 30 tahun, apa yang kita buat nak menunjukkan iman kita kepada Allah, nak menunjukkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang wajib, kewajipan kita kepada Allah, semua kita telah buat. Contohnya solat. Ada tak kita tinggalkan solat sepanjang umur kita? Ada tak kita tinggalkan ibadah-ibadah wajib yang lain sepanjang umur kita? Contohnya puasa, zakat, dan sebagainya. Dan begitu juga tindakan kita sepanjang umur kita adalah semuanya bertepatan dengan syariat Islam, bertepatan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Adakah bertepatan? Tengok apa yang jadi pada kita hari ini. Kita pada hari ini, umur kita hari ini. Jadi tuan-tuan, kita perbaiki diri. Mungkin kita buat kesilapan. Mungkin kita buat dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi tuan-tuan, sebab kita beriman, kita diajar oleh Nabi kita sebagai petunjuk, sebagai petunjuk kita, Nabi mengajar kita supaya kita sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun apa berlaku tuan-tuan, kalau kita buat salah, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita telah buat benda-benda kebaikan, kita istiqamah, berterusan membuat perkara-perkara kebaikan. Kalau kita telah buat baik kepada ibu bapa kita sepanjang 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun kita hidup, kita telah buat baik, kita teruskan perbuatan baik kita itu kepada ibu bapa kita. Sebab itu adalah tanda takwa kita, iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ada benda-benda yang tak baik, dosa yang kita buat kepada ibu bapa, kesalahan-kesalahan yang kita buat kepada ibu bapa, jadi kita perbaiki diri, cari mereka. Bila kita nak cari tuan-tuan? Hari ini. Perbaiki, cuba sebaik mungkin untuk kita berbakti, kita membuat kebaikan-kebaikan, melaksanakan kewajipan kita kepada ibu bapa, tanggungjawab kita sebagai seorang anak. Ataupun kita hari ini tuan-tuan, umur dah 30 tahun, 40 tahun, mungkin kita seorang suami, kita telah melaksanakan perkara yang baik, melaksanakan tanggungjawab kita sepenuhnya kepada isteri. Jadi tuan-tuan, kalau kita dah buat, alhamdulillah, kita teruskan perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kadang-kadang ada juga suami yang berdosa kepada isteri. Dia tak tunaikan tanggungjawab dengan baik. Jadi, kalau tak tunaikan tanggungjawab dengan baik, tuan-tuan, kita bertaubat kepada Allah. Dan kita cari isteri kita balik dan kita perbaiki hubungan. Cuba langsaikan hutang kita. Kalau kita buat salah, kalau ada terkurang, kita penuhkan. Kalau ada salah, kita mohon maaf. Bila? Kita mula, usaha kita bermula pada hari ini. Ataupun kita sebagai seorang ayah, kita telah laksanakan tanggungjawab dengan baik. Kita berikan anak-anak kita tu pendidikan agama yang cukup, pengajaran, disiplin yang cukup, menjadikan mereka seorang yang beriman. Alhamdulillah, kita teruskan perbuatan yang baik itu. Tetapi katakanlah ada yang tak sempurna, ada yang kita tak tunaikan, penyesalan ada. Tapi tuan-tuan, sebagai seorang yang beriman, apa yang kita buat pada hari ini tuan-tuan, kita betulkan balik, kita usaha untuk melangsaikan hutang-hutang kita kepada keluarga kita itu. Jadi kita buat yang baik. Jadi tuan-tuan, itu sebab apa tuan-tuan? Kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada rukun iman. Kita percaya kepada qada dan qadar. Apa yang telah berlaku, tak boleh kita nak undur balik. Nak undur balik dah tak boleh. Apa yang kita boleh buat, kita perbaiki diri kita. Kita perbaiki sikap kita, perbaiki tanggungjawab kita. Cuba. Jadi tuan-tuan, benda yang dah lepas tak boleh kita nak ulang balik dah. Kita belajar daripada kesilapan yang lepas, tapi sebab kita beriman tuan-tuan, kita tak putus asa, tetapi kita cuba juga untuk melaksanakan tanggungjawab kita dengan sebaik-baiknya. Jadi orang Islam ni tuan-tuan, sebab dia percaya kepada qada dan qadar, percaya kepada Allah. Jadi kita tak akan putus asa. Tak putus asa untuk membuat perkara-perkara yang baik. Putus asa ni tuan-tuan, bukannya sifat orang Islam. La tayasu min ruhillah. Janganlah kita putus asa daripada rahmat
Allah Subhanahu wa taala. Kita tuan-tuan, umur kita pada hari ini mungkin dah 30, 40 tahun, ada yang beruntung. Untungnya apa tuan-tuan? Dia dapat keluarga yang stabil, dia dapat kerjaya yang stabil, pendapatan yang mencukupi, kadang-kadang berlebihan lagi. Alhamdulillah. Sebab mungkin pilihan kita pada masa yang lepas adalah pilihan yang baik. Dan kita bersungguh-sungguh untuk mencapai apa yang kita dapat pada hari ini. Usaha kita, hasil daripada nikmat Allah berikan kepada kita, memberikan kita kekuatan minda, kekuatan fizikal untuk mencapai apa yang kita dapat pada hari ini. Kita percaya kepada Allah. Jadi kalau kita beruntung tuan-tuan, kita syukur. Syukur aku pada hari ini dapat keluarga yang bahagia. Aku syukur pada hari ini dapat rumah yang selesa. Ada harta yang dapat kita tunaikan zakat dan sebagainya. Itu tanda tuan-tuan orang yang beriman. Apa kata tuan-tuan dalam umur kita pada hari ini? Kadang-kadang kita katakan hidup kita penuh dengan kekecewaan. Umur dah 40, tetapi bumi yang kita berpijak itu tidak begitu kukuh. Mungkin kita buat kesilapan ataupun ujian-ujian yang berlaku sepanjang kita hidup ni menyebabkan kita berada dalam keadaan pada hari ini tak begitu beruntung. Walaupun begitu tuan-tuan, sebab kita beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tak beruntung tuan-tuan, tetapi tuan-tuan mungkin di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita tidak beruntung di dunia, tetapi mungkin kita beruntung di akhirat. Tapi tuan-tuan, apa-apa pun berlaku di atas muka bumi, kita tidak boleh berputus asa. Kita berusaha. Macam tadilah. Kalau kita gagal dengan keluarga, kita usaha untuk memperbaiki keadaan. Tunaikan tanggungjawab kita dengan keluarga kita. Tanggungjawab kita dengan ibu bapa kita. Mungkin ada yang kita cacat, ada celah yang kita telah buat sepanjang umur kita. Kita cuba perbaiki, berbakti kepada mereka. Dan begitu juga dengan hidup kita. Mungkin tak beruntung, tapi tuan-tuan kita usaha. Rahmat dan nikmat Allah Subhanahu Wa Taala ni luas tuan-tuan. Kita tak tahu. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Kita laksanakan tanggungjawab kita yang paling utama, kita bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan takwa kita itu, dengan kita buat baik itu tuan-tuan, insya-Allah Allah akan memberikan kepada kita pelepasan. Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar, dan Allah akan memberikan kita rezeki yang mungkin tak kita jangka-jangka tuan-tuan. Yang paling penting iman kita, takwa kita itu tuan-tuan. Jangan putus asa. Kalau kita tengok contoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Nabi orang Islam pada masa itu adalah merupakan golongan yang lemah, dan mereka dikuasai ataupun ada pembesar-pembesar Quraisy yang lebih berkuasa daripada mereka, tetapi dengan keazaman, dengan usaha, dengan ketakwaan, dengan kepercayaan, dengan iman yang teguh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya dapat membina agama Islam sebagai agama pilihan di atas muka bumi ini, sehingga Islam ada pada hari ini. Jadi tuan-tuan, sebarang ujian, sebarang cabaran yang berlaku kepada kita, kita jangan putus asa. Kita usaha tuan-tuan. Jangan hilang iman kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita diuji dengan contohnya dengan ujian ekonomi. Mungkin kita, orang lain dah naik kereta dah, tapi kita masih lagi pakai motosikal. Alhamdulillah, paling kurang kita dapat bergerak. Ada orang yang ada basikal, ada orang yang langsung tidak ada kenderaan. Kita syukur. Walaupun apa ujian pun yang berlaku kepada kita tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tuan-tuan, bila kita nak mula beriman kepada Allah, bila mula kita nak bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita mula pada hari ini tuan-tuan. Walaupun kita ni orang yang kaya, walaupun kita orang miskin, kita rasa kita tak cukup. Kita nak jadi orang yang bertakwa, kita mula pada hari ini. Tak payah tunggu besok, tak payah tunggu lusa dan sebagainya. Kita bermula pada hari ini, dan insya-Allah tuan-tuan, dengan takwa itu akan memberikan kita kepada kita kejayaan di dunia dan juga di akhirat. Jadi tuan-tuan,
Yakinlah, dengan kerangka iman, insya-Allah kita akan menjadi manusia yang akan berjaya di dunia dan juga di hari akhirat. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.